Still, MS-170 ni banyak yang cakap China. Betul ke China? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak bagi tahu buat korang yang semua tanya MS-170 ni bang, China ke bang? Original ke? China ke? Okey, buat korang yang masih tak faham lagi pasal Cesu Steel MS-170 ni China ke original, saya nak jawab soalan korang tu. Buat MS-170 ni dia kilang pembuatan tu daripada China. Pemasangan dia daripada China. Jadi harga tu boleh dapatkan harga murah. Kalau dia betul-betul direct daripada Jerman, harga dia memang betul-betul mahal lah korang. Tapi buat kata dia punya spare part, dia punya bar, dia punya semualah part-part dia ni dia menggunakan material yang daripada Jerman. Cuman dekat China tu dia pasang sahaja dekat China. Jadi korang dah tak payah risau. Buat MS-170 ni dia betul-betul original tapi pemasangan dekat China. Okey, buat korang yang berminat, korang boleh tekan bel kuning kat bawah. Nak tanya apa? Komen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.